A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-11 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan berkaitan makhraj huruf, iaitu tempat keluar huruf. Episod kali ini insya-Allah kita akan tengok bahagian huruf hijaiyah yang mana terbahagi kepada dua, iaitu al-asliyah dan al-far'iyah. Al-asliyah maksudnya huruf asli. Yang dilibatkan dalam huruf asli ni adalah 29 huruf mengikut pendapat yang masyhur, iaitu huruf-huruf yang bermula daripada alif, alif, ba, ta, sa hinggalah huruf ya. Ini yang dimaksudkan dengan huruf hijaiyah, huruf al-asliyah, huruf-huruf asli. Bahagian kedua kita sebut sebagai al-far'iyah, huruf far'i. Apa yang dimaksudkan dengan huruf far'i? Jumlahnya 8 huruf sahaja. Huruf far'i ni 8 huruf sahaja yang mana keluar daripadanya 2 makhraj atau yang disebut juga sebagai 2 huruf atau yang mempunyai 2 sifat. Jom kita tengok satu persatu daripada huruf far'iyah ini. Yang pertama, hamzah al-musahhalah. Apa yang kita sebut sebagai hamzah dan alif. Maksudnya, ni huruf far'i. Kalau hamzah tu jelas, tu huruf asliyah. Alif tu jelas, huruf asliyah. Tetapi yang masuk bawah far'i adalah hamzah al-musahhalah. Dia antara hamzah dan alif. Contohnya, seperti kalimah dalam surah Fussilat ayat 44, ada satu kalimah yang kita baca menurut riwayat Hafs dan Asim, kita baca dengan a'jami. Hamzah yang kedua tu dibunyikan antara hamzah dan alif. Bukan jelas sebagai hamzah, bukan sebagai alif. A'jami, yang mana hukum dekat sini kita sebut sebagai tashil. Hamzah yang kedua tu disebut sebagai hamzah al-musahhalah. A'jami. Dalam riwayat Hafs dan Asim ada satu tempat yang wajib kita baca dengan hamzah al-musahhalah ini, iaitu pada surah Fussilat ayat yang ke-44. Atau antara hamzah dan ya. Contohnya innaka, itu dalam surah Yusuf ayat 90. Atau antara hamzah dan waw seperti unzila menurut selain pendapat Hafs. Maksudnya dua yang saya baca contoh tadi adalah riwayat lain. Bukan riwayat yang kita baca, yang masyhur dekat Malaysia, kita bertalaqi, kita baca Quran dengan riwayat Hafs and Asim. Kita pindah pada huruf far'iyah yang kedua yang kita sebut sebagai alif al-imalah, iaitu alif yang dibaca dengan bacaan cenderung pada sebutan huruf ya. Kalau makhraj alif tu jelas, tu dah bawah huruf asliyah. Ni kita tengah bincang far'iyah, yang mana makhraj alif yang kita sebut dalam alif al-imalah ni cenderung pada huruf ya. Dan ini khusus untuk Hafs sahaja. Pada surah Hud ayat 41 ada satu kalimah kita sebut dengan majreha, majreha. Ini yang disebut sebagai alif al-imalah. Nanti kat episod akan datang kita akan sambung pada huruf yang ketiga, bawah huruf-huruf far'iyah insya-Allah. Perkongsian ini saya kongsikan daripada kitab istimewa ini, kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.